Alright guys, I Gary ya daripada GCM Motor guys. Hari ini kita nak review sebuah BMW M1000RR. Okay, full carbon package. Korang jangan salah, ini walaupun bentuk nak sama S1000RR, tapi dia bukan. Dia M1000RR. Kalau korang beli baru, harga dekat RM300,000. Tapi kalau rekod ni dah jimat dekat separuh. Harga hanya RM145,000. Dah jimat banyak guys. Motor rekod unregister, year make 2022. Tapi kalau korang beli, akan register baru, keluar geran baru, macam beli motor baru, register 2026 kalau korang beli sekarang. Alright, so dia macam beli motor baru, register baru, interest sama dengan motor baru, sangat rendah. Kalau kredit ataupun bank, kedai pun boleh apply, boleh PM kita. Dia interest sama dengan motor baru, dia tak macam second hand tinggi. Alright, lepas tu boleh letak nombor freight baru, dengan dia register baru, dengan ada warranty, kita tawar warranty selama 5 tahun, kita offer bagi korang. Dengan harga 145, kita tengok macam mana dia punya spek dengan condition dia. Mileage hanya 1000 saja. Alright, jom kita tengok. First, korang tengok sini dulu. Datang dengan handleguard M Performance punya, dengan river M Performance yang boleh adjustable punya original. Okay, atas pakai Nissin punya caliper, master pump lah Nissin. Side mirror original. Alright, windshield semua original. Datang dengan warna M Performance punya warna. Signature color. Lepas tu korang boleh nampak dia ada winglet carbon lah. Ini bukan carbon biasa tapi carbon ori . Alright. Lepas tu kita tengok depan pula. Korang tengok dia punya depan, dia punya bentuk. Memang sangat garang. Okay, sangat sporty. Kemudian fender pun bagi fender carbon fiber original. Ada logo M lagi. Alright. Ada Majoji punya fork, USD fork adjustable. M Performance punya biru punya caliper. Dengan rim pakai carbon fiber punya rim. Original carbon punya rim. Saiz tayar 120/70/17 masih ada 95% sebab mileage 1000 saja. Okey, korang boleh tengok pada side. Okey, corak dia sangat cantik. Ini inner semua dia datang dengan carbon ya. Korang boleh nampak. Inner semua carbon ori ya. Inner. Okey, sini belakang semua carbon ori. Harga pun carbon nampak. Alright, untuk tunjuk kat korang, kalau untuk S1000RR, normally warna lain. Normally cover engine ni warna brown. Tapi ini datang dengan warna grey. Okay. Dekat chassis pun ada logo untuk M punya. Maksudnya ini chassis M Performance punya. M1000RR punya chassis. Okay. Titanium carbon punya full rest M Performance. Acropovic punya exhaust titanium. Tayar belakang pun sama. Masih ada 95%. Pakai Damdog size 255/17. Damdog Sport Max. Masih ada 95% punya tayar punya bunga. Rim pun sama carbon. Kaliper warna biru juga M Performance. Okay, kita tengok sebelah pula. Single seat cover dah ada. Harga lantai tutup semua carbon. Adjustable punya monoshock belakang. Okay, ada crash shifter. Cover lantai depan carbon, engine gas semua dah cukup. Right, jom kita tengok ke meter. Okey, korang tengok meter . Okey, meter TFT. Mileage hanya 1000. Okey, korang tengok. Sekejap. Okey, korang tengok atas ya. Mileage dia hanya 1000 saja km. Okey, mileage hanya 1000. Lepas tu korang boleh tengok dekat mood sini dia ada rock, ada dynamic, ada rest, ada rain. Alright, last kali kita start bagi korang dengar dia punya sound macam mana. Alright, kalau sesiapa korang kalau berminat dengan M1000RR ni, condition memang perfect sebab mileage hanya 1000, ada free warranty 5 tahun, motor unregistered recon. Nak jual dengan harga jualan RM145,000. Nak cash boleh, nak loan boleh, nak guna credit card pun boleh. Tak ada masalah. Roger kita. Penghantaran seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak boleh tolong uruskan. Kalau nak jual motor, kena trade motor pun boleh Roger kita. Alright, see you next video. Bye-bye.